Assalamualaikum, hai. Okay, aku sebenarnya baru lepas tengok filem Spider-Man Brand New Day. Tapi aku kan nak review filem, aku nak review panggung Screen X. Sebab aku tengok kat panggung Screen X. Oh, gila sambutan dekat Screen X memang agak luar biasa juga bagi aku. Sebab penuh. Hari Isnin baru aku dapat tengok. Dan sebenarnya dia minggu lepas filem ni dia dah tayang hari Khamis. Tapi aku baru kesempatan tengok hari Isnin. Itu pun dah penuh walaupun pagi hari weekday kan. Tapi adakah satu penantian yang berbaloi untuk tengok filem ni di Screen X? Aku rasa tak adalah berbaloi mana pun kalau kau nak tunggu. Sebab ya, dia memang ada keliling. Kau nampak ekor mata kan. Sampai ekor mata kau boleh nampak skrin tu kan. Tapi tak ke semua. Ada dia just dekat yang skrin tengah, main skrin tu je. Yang ada tu, ada yang kiri dengan kanan tu ada. Tapi tak semualah. So kalau aku rasa kalau korang nak tunggu ataupun korang rasa something yang macam tak best lah kalau tak dapat tengok kat Screen X, aku rasa tak ada kot. Aku rasa better IMAX kot. Sebab semua totally tumpu kat depan walaupun dia agak wide kan. Tapi ni kat tepi tu kadang-kadang untuk aku lah, bagi aku kadang-kadang sikit pening lah. Lagi dalam Spider-Man ni dia ada scene-scene ataupun ada camera work dia yang jenis berpusing. Bila nampak 360 pusing tu, almost 360 lah, bukan 360 kan. Nampak pusing tu, dia bagi aku pening lah. Bagi aku tak ada efek pun yang tepi-tepi tu. Just macam pandangan kita biasa kan. Yang ekor mata pun tak ada. Bagi aku tak ada benda yang detail-detail yang penting tertinggal lah. Dia nampak lebih detail daripada ekor pandangan. Sebab mungkin kalau dari orang kata POV pelakon tu, aku rasa kalau ada video-video POV tu mungkin okey kot. Tapi kalau video yang macam nak tunjuk aksi ke, nak tunjuk apa-apa scene ke, aku rasa tak adalah efek sangat pun untuk Screen X ni. So kalau korang nak pergi tengok Spider-Man, nak tunggu sangat lah Screen X kan. Untuk aku personally tak perlulah kan. Kalau kau dah tak sabar nak tengok Spider-Man tu, kau pergi tengok. Tak payahlah nak tunggu Screen X. Tapi kalau kau rasa nak something yang macam aku cakap aku first time kan, aku nak cuba, aku nak merasai lah kan. Orang duk kata best gila tengok Screen X. Ya, bagi aku tak adalah berbaloi kan. Dah lah, kalau kau nak tengok juga mungkin kau cari time-time yang murah. Macam aku bawah pukul 12 tu agak murah. So ya, tak berapa berbaloi. Okay lah, bye.